Sangat mudah lah. Hari yang kita nak masuk tu, kita dah terus kena masuk. Tak perlu nak tunggu apa pun. Dulu-dulu dia orang tak percaya sebab benda tu macam takkanlah kau bayar sikit sebulan 40. Bila anak saya dah masuk dah kali kedua pun benda tu boleh settle, dia orang percayalah. Bayar dalam bayaran yang tak mahal tapi kita dapat perubatan tu dapat di cover. Assalamualaikum, saya Nurul Hayati binti Zakaria. Saya berasal daripada Pahang dan saya bekerja sebagai kuku servis. Sebenarnya yang join kongsi ni anak-anak saya. So daripada tahun lepas, bulan 4 kami join kongsi lah. Sebenarnya daripada customer tu memang dia agent WeKongsi lah. So dia yang beritahu kita tentang kelebihan WeKongsi ni sebab dia ada plan untuk perubatan. So dia lebih kurang macam insurans. So dia sangat-sangat membantu dan murah. Okay, sebab masa tu anak saya sebenarnya saya bawa dia jumpa doktor gigi. Dia memang tak ada masalah sebenarnya, dia memang sihat. Dia jarang jumpa doktor ke apa ke. Cuma doktor tu cakap, dia kata gigi anak saya lain. So dia cakap sebab dia tengok macam bentuk gigi tu macam tak berkembang kan, dia punya gigi dia pun tak cantik lah. So dia kata kenapa puan tak refer dengan pakar. Saya cakap saya nak refer dengan pakar, saya rasa anak saya sihat. So better pun pergi jumpa doktor and tak dia refer dengan pakar ENT. So bila I jumpa doktor and then dia buat surat refer untuk jumpa pakar ENT. So dekat situ baru I tahu yang memang anak I ada tonsil stage 3 and then dia ada adenoid. Adenoid kat dalam hidung dia memang dah block separuh. So anak I memang selalu bernafas ikut mulut. So tapi bila I tanya dia kata dia okey. So I ingatkan dia okey lah. So that's why dia dah besar, benda tu tak boleh baik dengan gunakan ubat. So memang dia operation sahaja. I masa tu dalam seminggu sebelum operation tu memang hospital dah minta GL dengan MK. So dan approve lah, alhamdulillah approve. So total bill dalam 10,000 lebih lah. Betul, I tengok dekat sebab anak kita kan dah ada, kita kan dah ada apps dia punya tu. So I tengok dekat website, dia punya panel dia tu. Sangat mudah lah. Sebab lagi satu kita dah request awal. So sampai hari yang kita nak masuk tu kita dah terus kena masuk. Tak perlu nak tunggu apa pun. Ya betul. Memang dia dah standby dah bilik untuk anak semua. So dah tak ada masalah lah. Sebab dah tengok dia punya dekat kad tu ada PMK. So memang kita terus direct guna PMK. Ini adalah kali kedua. Sebab saya ada 3 orang anak bawah WeKongsi. So anak yang first tu adalah yang first masuk hospital. Yang itu sebab dia demam lama tau. Dia demam dalam 2-3 bulan. Dah makan ubat, antibiotik, dia on off. Itu doktor buat ujian darah, dia ada kuman yang tinggi lah. Sebab saya darah putih dia, darah kuning dia sangat tinggi. Sebab saya masuk bulan 4 kan. Anak saya masuk hospital tu bulan 10. So dia punya masa tu tak lama pun, tak sampai setahun. Dengan bayaran yang kita buat pun taklah banyak mana pun. Saya rasa program ni sangat bagus. Sebab saya dah jadi ejen juga. Sebab ramai kawan saya nak bila saya cerita pasal anak saya kan. So dia nak lala saya bagi dekat ejen saya, sebenarnya saya bagi dekat ejen saya. And then dah bila ada lagi yang tanya nak kan. So saya jadi ejen. Sebenarnya saya nak share benda tu dengan orang lain sebab saya rasa ramai orang yang nak, tapi benda macam insurans ni benda yang bukan murah. Tak semua orang mampu. Kalau saya sembang dengan kawan-kawan pun dia kata nak ambil benda tu, dia kata alah besarlah nikah. And then dulu-dulu dia orang tak percaya sebab benda tu macam takkanlah kau bayar sikit sebulan 40 kau boleh cover sampai 1 juta kan. Dia kata macam tu kan. Tapi bila anak saya dah masuk dah kali kedua pun anak saya masuk, benda tu boleh settle. Maknanya kita orang tak kena bayar apa-apa pun. Dia orang percayalah. Saya rasa sangat berbaloi lah.
Saya sangat berbaloi kalau sebab kita ada pilihan kan. Kita pun bukannya bayar. Ada yang kalau kita nak ambil monthly pun boleh, quarterly pun boleh, yearly pun boleh. So kita tengok bajet kita. Kalau kita rasa kita ni ada lebih sikit, kita nak bayar langsung setahun pun boleh. Tapi kalau kita rasa benda tu macam berat, kita boleh ambil yang sebulan baru 40. So saya rasa benda tu okeylah. Sesuai dengan kos kita, sara hidup kita, benda tu sangat membantu. Samping kita bayar dalam bayaran yang tak mahal, tapi kita perubatan tu dapat di-cover. Cuma kita kena tambah lagi ahli kot. Nak bagi benda tu kan, bila kita bertambah lagi ahli, so kita punya rasa sharing kita tu tak membebankan lah bagi saya. Okay, we kongsi, mantap. We Kongsi.